Tapi mana perginya anak menantu Pago? Tapi adakah Yang Berhormat telah pun memberi syarahan tersebut kepada Yang Berhormat Pago dan Tasik Gelugor yang telah dituduh di mahkamah kerana melakukan rasuah? Sepatutnya diberi kepada mereka dahulu, terutamanya Yang Berhormat Pago, dan syarahan berkenaan dengan mencuri kerajaan ikut pintu belakang. Ni apa pasal sebut Tasik Gelugor tiba-tiba ni? Tak ada kaitan lah Jelutong. Ada kaitan, sudah tentu ada kaitan. Kita cakap tentang ceramah dan tentang integriti, tentang rasuah. Sepatutnya saya setuju. Saya sokong Macang. 100% Jelutong sokong Macang. Lebih sokong daripada Pago. Beri syarahan kepada Pago. Jelutong kena sokong isu terowong juga. Jangan lupa itu. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang Berhormat Jelutong, Kita tak pernah lari tau. Yang Berhormat. Kalau you asyik sebut pasal terowong, kita tak pernah lari. Kita masih di sini, tetapi mana perginya anak menantu Pago?